Okey, penurunan daripada Bukit Larut sekarang ini dengan wajah-wajah yang tak apa-apa lawa di belakang. Peace yo. Peace yo, come on, rakam. Okey, kau nak patah bersama dengan abang driver kita. Abang driver bang. Okey, liku-liku seterusnya. Come on. Dengan kelajuan 150 km/jam. Okey. Ada tertera signboard pandu cermat. Ada orang asli. Makhluk asing. Bukit Larut agak tiga ini bersama dengan rekan-rekan. Bersama dengan DJ. Say hi. Ini apa DJ Syam? DJ Firul. Dan DJ. Halo DJ. Itu kita sedang live daripada turun Bukit Larut tapi Bandar Wanita. Itu dia orang asli yang tak pakai baju, yang baru saja kita melepasi ya. Okey, seterusnya masih lagi dalam liku-liku. Okey, kau nak patah. Woohoo. Alright. Okey, sedikit pendakian. Alright, kita akan belok ke kanan. Kona patah. Okey, kona patah ke kiri, masih lagi maintain. Okey, dan okey, mulai turun bukit sekarang ini. Halo. Yes, saya. How are you? Oh, nampak di bawah tu. Dalam tu. Okey, kaki bukit 8 km. Kaki Bukit Larut 8 km. Alright, masih lagi. Masih lagi sedang menuruni. Apa hebat ni? Okey. Okey. Dah masuk terus. Yes. Lino ada masuk. Depan lah, depan. Smile yo. Kita buat dalam zaman kita tak rasa dia nak keluar. Terbaik eh. Okey, kau nak patah sekarang ni. Teng. Ada bus stop tapi bas tak lalu sini. Tu dia. Banyak lah kau. Bunyikan horn signboard bunyikan horn. Okey. Masih lagi sedang menuruni. Okey, kau nak patah seterusnya. Nampak di bawah tu. Kita di sini kan. Dia bukan patah you. Patah hati yang lagi. Patah hati bukan patah you. Okey, 3 minit telah pun berlalu. Masih lagi dalam menuruni Bukit Larut. Tapi turun cepat. Okey, kau nak patah seterusnya. Itu dia. Aku dah mampu pulang hari. Kau nak patah seterusnya. Okey, kita akan bersama dengan DJ Mida. Dia akan menyanyi. Sekali lagi. Lama. Tak payah pergi ganti highlight dia. Okey, terusnya. Plastik gue. Nanti kan. Bikin panas. Aksi-aksi panas. Dia. Ada lepas geram kat sini. Ada panas. Oops. Itu dia. Okey. Terbaik. Okey.
Ini selekoh yang ke-75. Daripada berapa selekoh bang? 108. Dari bawah ke atas 108 selekoh. Kami baru ada selekoh yang ke-75, 74, 73. Ada sebiji lagi. Jangan jealous, kita orang dekat puncak. Ada tak mana dah, nampak dah lah. Okey, sebentar lagi kami akan selisih dengan sebuah jeep. Okey, masih lagi clear. Alright. Kami akan selisih. Tak tahu bila. Sebentar lagi. Betul lah. Lama-lama kat tadi. Tengah angkat punggung. Terbaik tu punggung. Okey, okey. Selekoh seterusnya. Oh, wow. Ini dia jalan tu. Yo. 300 sama kerja. Aku tak tahulah bila. Satu lagi. Ini market bagai jam ya. Itu dah selekoh-selekohnya tu. Ayat baru. Dia cakap menengok-nengok kan. Okey. Aksi daripada abang kita yang berpengalaman. Berapa tahun bang? Berapa tahun? Ha? Ada bawah. Okey, kaki bukit 6 km lagi. Alright, itu dah sembot. Kaki bukit 6 km. Air terjun Bukit Larut. Fuyo. Okey. Tengoklah muka-mukanya. Nampak muka-mukanya. Dah relax sikit. Ada lagi. Tak habis lagi, ada lagi depan. Alright. Nampak kan? Nampak kita seperti Okey. Macam kita lengit kayu pala. Oh. Apa yang kakak-kakak kita tadi? Itu dia. Oi, kau nak patah. Ini dah apa? Tea green tea. Tea garden. Alright, itu dia. Ada tea garden. Okey, masih lagi menuruni. Seekor patah 360 darjah. Apa yang penting nak sama? Siapa yang berapa jadi pejam kan? Jadi orang kita apa? Hilang atas kita lah. Dia masalah kan, dia balas segala. Apa kau nak baca ni memang best. Super best. Pandai bawa. Apa ni bang? Baik apa? Ni license menjerit kan? Ni kan menjerit ah. License menjerit. Okey. Masih lagi sedang menuruni kaki bukit 5 km. Waktu dah lari, jangan jealous. Kami semua ada dekat. Sampai menaiki apa ni? Roller coaster. Dekat kurang berapa ringgit? RM6. Jadi tu dia lari, ini untuk anda. Semua geng-geng di JB Stop. Yes. Boleh tumpang tak?
Okey, jaga. Alright. Jaga kau mata tak hilang. Itu dia, masih lagi dengan kona patah. Seterusnya. Ada punya Rusi dia ada. Oh, melambung-lambung. Okey. Kona yang ke-50 baru. Ada lagi 50 kona. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Penat ni. Tapi berbaloi. Datang sini memang best. Memang best. Kan? Ada ucapan tak? Untuk orang KL, untuk orang KL dan untuk orang Negeri Sembilan. Wah, kami memang sepoi, memang best. Walau weh. Walau weh. Wah, kakak. Ini dia hasil projek kru Cantik FM. Kerja Bukit Larat. Dengan kru DJ ya. DMG Group. DMG Group. Itu dia hentian. Siapa-siapa yang letih boleh berhenti rehat. Kami ni. Okey, dari bulan. Baru saja kita lepas tadi. Okey, seterusnya Seleko yang ke-34. Wow, dari 50 ke 34. Begitu cepat sekali. Okey. Alright. Okey. Masih lagi dengan Seleko patah. 33, 32. Hotel. Yang ke-20 Di tepi air longkang nampak. homestay dan juga bawa kita menjadi pengalaman yang terbaik sekali di camping di Bukit Larut, Bandar Waringin. Okey, jadi mohon terima kasih kepada semua yang terlibat. Sedang adakan live Terbaik, cantik. Seleko seterusnya. Berapa bintang? 5 bintang. Kelas lagi. Okey. Tempat rehat, pondok rehat. Itu dah pondok rehat Seleko ke-29 Seleko ke-29 pondok rehat. Alright. Masih lagi menuruni. Telefon 12 minit menghampiri 13 minit daripada puncak ke kaki bukit. Masih lagi Seleko seterusnya. Bang, jauh lagi ke bang? Jangan bertengkar ke dekat atas. Itu dia kapal. Itu dia. Apa depa buat atas bukit? Okey, masih lagi dalam menuruni. Itu dia. Ada lagi. Hai, bye bye. Hai. Hai, bye bye. Hai. Itu dah nampaknya kelibat orang-orang asli. Itu ada lagi. Ini ada lagi. Orang semua yang kira Ya. Itu dah tempat rehat. Okey, Oi, tak faham ah. Cek baik lagi. Okey, orang asli seterusnya. Baru menit terjun. Bye bye. DJ mengajak DJ Along yang berikut dah orang asli. Wow. Bukit asli. Okey. Tinggal beberapa Seleko saja lagi. Jauh lagi ke bang? Dah tak lama dah. Tangan lenguh dah. Tangan berlenguh dah ni. Dah melekat dah dekat tolong ni. Okey. Ambil satu pos. Okey, kita tengok depan balik. Tak payah tengok belakang gerak Ya. Okey. Itu dia kau nak patah seterusnya. Wow, tanah merah. Itu dia, wow. Tanah merah Kelantan. Okey.
Kaki bukit 2 kilo. Itu dia orang bulan. Orang bulan. Say hi. Say hi. Hi 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 hi. Oh. Okey. Orang bulan. Hai. Hoi. Hai. Bye bye. Tata. Kakak, betul lah anak DJ ni. Nak penuh. Memori card nak penuh. Sikit lagi. 15 minit berlalu. Tak sampai lagi. Bang, jauh lagi bang. Halo sederhana, halo. Soalan yang paling dibenci ditanya kepada abang-abang pemandu. Jauh lagi bang. Masih lagi dengan kontrol macho. Tapi tak apa, lambat pun tak apa. Setir ini bang. Arihat. Hai. Oh, nampaknya. Bangun nak ngorak tadi tak lepas. Balik om. Sabar, kita bawa nanti sama kita. Oh. Begitu ramai sekali orang asli ya yang menuruni bukit ni. Okey, tak habis lagi. Kamera pun nak penuh dah. Gambar pun nak habis dah. 16 minit berlalu, tak sampai bawah lagi. Apa yang dimakan tadi rasa lapar balik dah.